A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam Ramadan yang penuh keberkatan. Alhamdulillah, marilah kita bersama-sama memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Taala kerana dengan limpah kurnianya kita dapat bersama-sama ke dalam program Bicara Ramadan pada hari ini. Untuk makluman semua, nama saya Muhammad Iman bin Syarizal, pelajar dari kelas 3 UM. Marilah kita bersama-sama mengambil sedikit masa untuk mendengar tazkirah ringkas sebagai peringatan dan pengajaran pada bulan Ramadan yang mulia ini. Tajuk Bicara Ramadan saya ialah Ramadan dan Al-Quran. Ramadan dikenali sebagai bulan Al-Quran kerana pada bulan inilah Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk kepada umat manusia. Oleh itu, salah satu amalan terbaik yang boleh kita lakukan dalam bulan Ramadan ini ialah membaca Al-Quran setiap hari, walaupun sedikit. Sebagai pelajar, kita boleh menetapkan sasaran mudah seperti membaca Al-Quran setiap hari, baca Al-Quran satu muka surat sehari ataupun beberapa ayat setiap hari. Selain itu, kita juga perlu memahami maksud dan pengajaran supaya ia dapat membimbing kehidupan kita. Semoga Ramadan ini menjadikan kita lebih dekat dengan Al-Quran dan menjadikannya sebagai panduan dalam kehidupan seharian kita. Jadi, sekian daripada saya. Semoga perkongsian ini dapat memberi manfaat kepada kita semua, insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.